Audio Jungle. Terima kasih kerana sudah menonton channel saya Bantuan-Bantuan Kerajaan. Sebelum itu, jangan lupa tekan butang share, like dan subscribe untuk lebih banyak info yang akan saya kongsikan. Berita gembira kepada semua penjawat awam dan pesara kerajaan. Tahun 2026 membawa kabar yang dinanti-nantikan apabila kerajaan yang mengumumkan inisiatif khas sebagai tanda penghargaan atas jasa dan bakti anda semua. Kerajaan Persekutuan dalam Belanjawan 2026 telah mengumumkan bantuan khas kewangan BKK sebanyak RM500 kepada semua penjawat awam grade 56 iaitu grade 15 dan ke bawah termasuk lantikan kontrak sebagai duit Raya Aidilfitri. Pembayaran dijangka dilakukan awal Mac 2026. Selain itu, pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dan tidak berpencen turut akan menerima RM250 sebagai tanda penghargaan atas perkhidmatan mereka kepada negara. Ini adalah kabar gembira buat penjawat awam persekutuan dan golongan pesara yang pasti dinanti setiap tahun menjelang perayaan. Selain bantuan persekutuan, kerajaan negeri turut mengumumkan insentif kewangan tambahan kepada penjawat awam di negeri masing-masing. Bagi negeri Sabak, setiap penjawat awam negeri akan menerima bantuan kewangan khas setara sebulan gaji atau minimum RM2,000 dalam dua fasa pembayarannya sebelum Aidilfitri dan sebelum perayaan Kaamatan. Golongan pesara kerajaan Sabak pula akan menerima RM1,000 pada 2026 ini. Bagi negeri Sarawak, kerajaan negeri memberi bonus bersamaan 2 bulan gaji kepada penjawat awam negeri dan one-off RM700 kepada penjawat awam persekutuan yang bertugas di Sarawak. Pembayaran akan dibuat pada Disember 2025 dan awal 2026 ini. Negeri Perak juga tidak dilupakan. Penjawat awam negeri Perak dijangka menerima bonus setara 2 bulan gaji selepas bajet negeri diluluskan. Selain itu, negeri Penang juga penjawat awam negeri akan menerima 0.75 bulan gaji sebagai bantuan kewangan dengan jumlah minimum sebanyak RM1,000. Negeri Pahang juga memberi bonus khas setara 2 bulan gaji diajukan kepada penjawat awam negeri 2026 bersama insentif tambahan kepada kaki tangan persekutuan yang berpendapatan rendah di Pahang. Negeri Kedah juga mengumumkan bantuan khas RM2,000 kepada penjawat awam negeri yang layak. Walaupun bantuan ini bersifat one-off, ia tetap memberi kelegaan kepada penjawat awam dan pesara. Sekurang-kurangnya ia membantu meringankan kos sara hidup, perbelanjaan harian dan persiapan perayaan. Lebih penting, ia menunjukkan bahawa jasa penjawat awam dan pesara kerajaan masih dihargai.